pergi Zoom Melaka. Rumput dah semua. Ada flash ke? Ni adalah Max. Sekarang ni kita tengah bagi dia makan. Macam mana pergi jadi Zoom? Hai korang. Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, korang tahu ke? Untuk video kali ni, saya akan bawa korang pergi Zoom Melaka. Kalau korang nak tahu, untuk Sola punya SEM 5 ni, Sola ada course event management. And untuk event kita orang, iaitu DSK 5A, kita orang akan buat ke Zoom Melaka. So, hari ni Sola akan buat vlog. Kita orang akan pergi ke Zoom Melaka. Kita orang akan pergi poli, kumpul kat situ, naik bas, pergi Zoom Melaka. Lepas tu buat lawatan kat situ, buat CSR. So, untuk video kali ni, saya akan buat korang. So, ni adalah baju kelas kita orang. Soalnya tak tahu macam nak tunjuk sekejap. Ni adalah baju kelas kita orang. Kadang baju kelas kita orang. Jangan lupa kita kena bawa air. So, planning dia dalam sekarang pukul 5.35 tadi kan? 5.35. Dalam pukul 6 kita orang nak kena sampai dekat Politeknik dah. Berkumpul. And pukul 6.15 kita orang akan naik bas entire bergolak. Bergolek. Okay guys, Sola nak tunjukkan korang apa Sola akan bawa. So this is my bag. Sola bawa botol air, topi sebab kita tahu sekarang cuaca sangat panas. So get ready. My spek mata. Mana tahu Sola pakai contact lens yang ada untuk rabun. iPad Soleha. Kipas, of course kita perlukan kipas. Tisu, tuala, ubat-ubatan, lip matte, charger, cushion, kad matrik, and IC. Lagi apa? Ada tripod, bekas contact lens, bekas jarum dengan ubat angin. That's all. So kita get ready. Okay korang, kita dah sampai poli. Safely arrive. Sekarang tadi lepas je solat subuh, kita orang terus gerak ke poli. So, kita orang kena sampai sini awal. Jom. Soalnya dengan Kila je. Lagi 3 orang, kita orang drop dia dekat foyer pengarah tadi untuk letak makanan. Rumput dah macam ni. Lepas dah sampai. Ini kita orang. Yeah. Sekarang kita orang tengah berkumpul, baru je 23 orang datang. Kita ada total 34 tolak doktor. 35 tolak doktor. 34 dah tolak doktor.
dah sampai. Tik water. Jangan tik. Dah sampai. Okeylah, hati-hati. Kita pun dah lewat. Cuma saya minta kita buat grup dalam 7 grup. Satu grup saya perlukan 5 orang. Kita orang one group. Zoo kedua terbesar di Malaysia selepas zoo negara tau. Jadi anda akan terdedah dengan 180 darjah bahaya sekeliling. Okey, yang pertama saya nak pastikan semua pakai bekas tutup. Sama je. Okey. Selepas aktiviti kita akan bermula, selepas kita masuk dekat section, kita akan terus bermula sehingga pukul 11.30. Sebab hari ni hari Jumaat, punya masa pun tak panjang. Okey, selepas 11.30 habis, saya minta semua peserta pergi dekat depan kafe. Kita depan kafe tu kita ada amphitheater. Souvenir shop tu, kat dalam tu ada amphitheater. Nanti berkumpul dekat situ. Sekarang kita dah tiba di Zoo Melaka. Kita orang, dia orang bagikan kumpulan 7 kumpulan ke 6 7 kumpulan. And kita orang dapat kumpulan food. So sekarang ni kita orang tengah bergerak untuk ke kumpulan, untuk ke tempat kita orang masing-masing. Ni rhino, dia orang buat kuda. Siapa nama dia? Hai Bella, hai Saujana. Ni Bella, ni Saujana. Entahlah mana satu Bella macam ni. Ni lah kot. Jana dengan Bella. Jana. Saujana. Dalam ni. Nama ni tak ada. Aduh. Abang tak ingat. Allah, bau dia weh. Ni satu family dia kata. Ya. Yang ni kalau langkah dia akan jatuh. Oh ya. Ni Max. Itu yang dia pasang. Hai Max. Ni animatronic sikit. Pergi dekat. Punya penjagaan kau kat sini. Buat apa tu? Hai Max. Hai. Mana? Kenapa korang lari? Hello Max. Yang ni daripada Afrika. Oh. Daripada Afrika. Yang ni dia tak boleh jantan lebih. Dia kalau kandang lebih sangat jantan dia akan mati. Oh. Gaduh. Dia kan ada yang Berebut kawasan Berebut kawasan. Yang ni kalau awak tengok cerita Planet Cermin. Oh. Dia ada tahu. Oh, ni yang suka mencuri tu. Monyet makan apa? Hai Adin. Dia tak makan. Sini buat apa tu? Lalu kenipu. Buah-buahan. Nama dia Abu-Abu. Abu. Ada mana? Anak nampak tu. Ni Abu-Abu. Oh, Abu. Ni. Abu. 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 Hai. Abu. Sinilah. Abu. Sampai umur dia dalam 4 tahun setengah. Berapa hari dah ada kat sini? Ini dalam bulan ada. Oh, dia boleh pandai cakap Melayu ni. Belum. Abang belajar lagi. Belajar lagi. Assalamualaikum. Kami belajar bahasa Arab. Ataupun soalan. Kalau salah tu kita ada denda lah. Alamak, salah benda. Betul dapat. Kan abang yang tadi tu closing balik lah. Wah, betul-betul dalam Wah, adventure. Yang ni boleh buat video. Yang ni boleh Okey. Adventure. Orang masuk betul-betul dalam. Yang ni nampak dia kawasan-kawasan dia tak ada apa-apa. Tapi kita ada ular. Ui, bang, jangan. Alamak. Kalau ada ular dia ni kan. Abang nak
kena pakai ni. Besarnya, besar banyak tau. Memang tinggal kasut ni. Dia nak tengok ada kasut ke tak sini. Okay, kita orang kena pakai ni. Ini berpecah. Tak, kita orang kena. Cekkan. Kiri kanan tegak lagi. 1, 2, 3. Dengan haiwan tak apa je nak. Kerja korang boleh. Siapa ganjil? Siapa ganjil dia boleh pilih dia nak 2 ke. Tengah pilih kumpulan. Tak apalah. Belakang depan dia nak kena buat apa? Jirafah. Kisah bingkis. Saya nak zirafah. Lechi. Lecui. Lecui tu apa? Lecui. Nanti tengok nanti lah. Saya nak zirafah. Macam aku buat, aku buat banting. Supaya dengan ligai lah. Banting. Dia di kandang. Apa lagi? Lepas tu ada yang buat unta. Anggoli dengan... Nak gerak. Saya seorang-seorang solo. Dia ni tak kejar orang tak? Mana ni? Ya, zirafah ni. Tak, kurang. Kurang. Nanti kalau ni kita akan kurung dulu lah. Ha. Ataupun keeper tu ya. Masuk kalau dengan keeper. Dia tak boleh lepas pagar tu ni. Tak boleh. Dia punya langkah dia kecil. Saya bawa angkul ni. Kita akan jaga zirafah. Soalnya sorang-sorang. Sebab diorang tadi tu diorang tak nak berpecah. Dia excited dapat tengok makanan. Tengok dia tengah get ready nak makan. Tak lah ya. Dekat sini. Nak bagi Max makan. Itu misi kita. Hewan kerja ladang guys. Ni dia bagi pelik. Untuk besar. Untuk kesihatan dia. Oh besarnya. Dia tak gigit Dia gigi bawah atas tak ada gigi. Okay, korang ni adalah Max. Sekarang ni kita tengah bagi dia makan daun dengan panel lah. Dengan dia macam makanan biji-biji tu untuk bagi dia, untuk dia punya tumbesaran, untuk dia punya kesihatan. So nampak dalam tong, kalau korang nampak tong putih tu, itu adalah dia punya panel. Dan itu adalah daun. Saya tak tahu itu daun apa, dia orang bagi makan. Tak, dia tengah makan tau, sedapnya. So setelah Solah berbincang, bukanlah bersembang dengan abang tadi, dia kata diorang ni akan diberi makan pada waktu pagi, petang, malam. Kot. Solah tak dengar lah. Pagi, petang, malam yang Solah tahu. And diorang akan bagi makan daun dengan selalu dengan panel, dengan benda tu. Nampak tu, sedap dia makan. Nama dia Max, dia berusia 10 tahun. So saya akan jaga dia. Solah akan jaga dia seorang-seorang kat sini. So tugas Solah kemungkinan adalah sapu-sapu dia punya tahi. Korang nak tengok ke tahi dia bulat ketul-ketul. Tu tahi dia, Solah tunjuk. Tugas Solah hanyalah sapu tahi-tahi tu. Macam jugalah kalau korang kan plan nak buat event ke apa ataupun aktiviti program, korang boleh datang Zoom Melaka ni untuk buat CSR kat sini. Tapi dia kena bayar tiket masuk, dan tiket masuk kena bayar lah. Nampak? Dia ada harga dia khas untuk orang yang nak buat event macam tu. Ada tugasan, korang akan tengok time lapse saja. Saya membuat tugasan. Tengah hujan korang. Ni tengah hujan, so Solah tak ada buat kerja Solah. So sekarang ni Solah duduk dekat tepi tu, dia macam ada tempat duduk tau. So sekarang Solah tengah duduk kat sini, tunggu hujan reda. Dia dah lepaskan Max.
Besarnya Max. 2 tahun lagi. Ini kandang yang kita akan pergi seterusnya. Ada 37 ekor Banyak betul. Rusa bintik Chital nama dia. Nampak tu 37 ekor kanan dia orang. Daun cherry macam tu. Ini rusa. Tadi kita bersihkan tempat makan dia. Kita akan letak, nampak tu, makanan yang baru. Ni yang tadi yang semalam punya makanan. Rusa ni dia takut. Nampak tu, dia orang semua takut. So dia orang, kalau orang datang, lagi ramai orang datang, lagilah dia takut. Rusa ni dia baik sikit. Terus dia datang untuk makan. So cute, dia makan. Sedap. Sedap tu. Kat kandang dia. Oh, dia kalau jatuh ni penuh tahi bawah ni. Memang aku bertahi ni tu. So jangan jatuh, okey? Okey. Nampak tu? Salah jatuh dekat sikit. Lepas tu tidak. Dia dah takut. Sebab dia ni takut rusa ni. Okay, ramai guys. Kita makan. Okay, baca bismillah dulu. Jangan lupa. Korang nampak tequila. Tahu lah dia uruskan apa kat situ. Kita jumpa Kila. Macam mana first dia jadi zookeeper? Kenapa dia macam korang sangat? Tak larang. Aku punya kan. Aku tak tahu nak cakap apa. Kita jumpa Kila. Tadi kau buat rusa. Kau buat apa? Kandang apa tu? Kandang Rusa. 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 Unta. Unta. Lagi satu. Ankle. Apa tu? Aku sapu. Mula aku sapu-sapu je dekat kandang jirafah tu. Lepas tu duduk je hujan kan. Lepas tu bila dah hujan, kita orang pergi sapu balik, buang tahi dia. Lepas tu pergi kandang rusa apa entah kan. Lepas tu ni kandang ketiga. Yang tu aku tengok je lah. Yang tu aku tengok. Sebab dia mau tu bagi makan and daun tu berat. So dia tak boleh nak ni. Okay, sekarang ni kita orang berada di satu penjuru tempat. Kita orang punya yang kandang tadi kat situ dia kan. Kita orang duduk kat sini. Dia ada tempat duduk dekat sebelah monyet ni. Bagi tahu konsep pasal monyet ni. Monyet ni. Ni bukan monyet tau. Apa nak ada Monyet nama ni, dia? Kalau korang tengok cerita Aladdin, monyet ni lah. Dia bukan monyet. Yang curi-curi tu. Dia bukan monyet. Dia pakai yang pakai vest tu kan? Vest warna apa entah. Lepas tu, dia punya bijak je ni 70% lagi. 30% tu macam kehidupan dia lah. Panjat. Macam kehidupan dia lagi bijak lah. pada Salah. Lagi bijak pada Solehah lah. Tapi Solehah bijak lagi lah. Tadi je nak robohkan tu. Tadi kau jaga unta. Apa nama unta tu Nama unta tu Sarah dengan Coffee. Dia baru duduk sini 10 bulan. Dia dari mana? Afrika kan? Afrika. Dia tak pandai cakap Melayu. Tak pandai cakap Melayu. Korang kena pun hap. dia tak boleh kena hujan. Diman betul. Lepas tu tadi dia duduk bawah ni. Bawah tu lah. Nampak inilah Sarah dengan Coffee. Yang Nakila jaga Sarah. Ni kita orang tengah jalan nak pergi tempat tadi balik. Musalin sebut terus settle. Musalin buat apa Poni. Poni. Tak, kita orang dah jumpa dia. Tadi kita orang pergi hantar kasut. Tak rekod. So sekarang ni kita orang tengah jalan nak pergi ke depan tempat kita orang checkpoint tadi. Abang tu kata tahi dia lagi busuk daripada tahi kita. Oh ya. Tapi kalau dia basah kan lembab. Bau kasturi. Dia kalau dia sebenarnya jangan duduk tempat lembab. Kalau dia lembab kan dia kena air tahi banyak. Tu ke yang lembab ke dia? Bukan dia akan keluarkan bau kasturi. Binatang tu. Tapi kat Malaysia dia punya bau badan lah. Dulu waktu dia orang baru beli wangi kat situ. Bau kasturi. Tapi sekarang tak wangi dah. Wangi dah lah.
Sebab panas kan. Tengoklah satu musim. Ada kita nak bagi dia makan. Wah! Ali bagi makan Nak. ni. Hai, nama dia apa? Max kan? Hai Max. Lidah awak panjang sangatlah Max. Tak ada dah. Okay, ni lah Max yang saya baru je. Apa tu? Sabui. Nak apa yang ada? Jangan menjerit. Okay, ni daun pandan. Daun pandan lah ni? Daun pandan. Saya nak bagi zebra makan. Hai awak. Depan sana? Okay, depan sana. Sini. Pandan. Oh, wih, gigi dia tak gosok siut. Dia tak gosok gigi tu. Kuning weh, gravity. Macam mana nak masuk? Tak boleh masuk. Tak. Yang aduh takut dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau korang nak tengok perbezaan di jantan ke betina, korang tengok belang dia. Dia kata kalau belang dia lebar jantan, belang dia ni dia betina. Tak tahu, aku dengar je explanation abang tu. Tadi tanya pasal bontot tu kan. Tu yang bontot nampak tu. Bontot tu lebar kot. Nampak belang dia. Tu dia jantan dan ni dia kurang sikit dia betina. Saya rasa macam tu lah. Kalau salah, saya tak tahu. Saya dengar je. So nak pegang. Oh, tak nak. Pegang tadi. Dia patut tak bang? So, bye-bye dia balik ke? Cepat so. 1, 2, 3. 3. Tak nak dekat-dekat. Ajar dah lari. Dia rasa apa? Kau mahal ni. Kau mahal. Louis Vuitton. Hei, berani tak? Korang, so sekarang ni kita orang duduk dekat tengah berkumpul. Ni dekat sini ada kedai makan. Tak, ni dia orang semua tengah berkumpul dekat situ. So lepas ni kita orang akan berkumpul. Penutup kan? Penutup. Boleh lah tu. Dah semua grup dah ada. Okey, first sekali tepuk tangan. Sebab berjaya habiskan sesi hari ini. Okey, walau sampai kat sini dia dah habis lah sesi korang ya. Mana lagi? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ke tadi awak apa ni ada nama dia apa? Nama Rhino kita? Boy and girl. Boy ingat tak? Dia dah Cak, tunjuk Kila, tunjuk. Tunjuk Kila. Tada. Okay, sekarang kita nak berkumpul makan di kafe. So sekarang ni kita orang tengah makan. Kita orang makan nasi lemak dengan air apple. Nasi putih air merah. Oh ya ke? Nasi putih air merah. So saya sangatlah lapar. So jadi saya tak boleh cakap banyak sangat. So saya lapar. Lepas saya makan saya cakap aja. Abang tu kata Elsa tu jinak sebab tu Elsa. Elsa tu tiger kat situ. Tiger putih. Harimau putih. Tiger putih. Dia jinak sebabnya daripada perhilitan beli dia dah memang dia ada surat beranak dan surat beranak dia memang okey. Dah, kesian tiger dah banyak kali tiger pula. Lepas Apa tu, Elsa nama dia? Dia memang dibesarkan dengan manusia. Lepas tu dengan ni lah yang Elsa ni lah yang viral apa tu? harimau kurus. Harimau kurus tu. Tapi dia tak kurus pun korang sebenarnya. Dia sakit, dia tak okey. kurus pun. Dia ada surat beranak. Dia lahir kat mana? Yang perhilitan Melaka. Dia bitter. Aku tanya sepatah. Pakcik tu tanya sepatah. Jawab sepatah. Aku macam abang kita tu sporting. Tapi dia yapping, aku yapping, aku penat. Aku dia berpeluh. Mali peluh dia. Sebab pakcik tu kan tengah buat kerja kan. Aku jadi macam nanti kan aku cakap. Dia macam cakap. kesian tak nak bagi kita buat kerja. Yalah aku tak faham. Waktu tu hujan. Faham je tapi tak faham. Waktu tu kan hujan lebat kan. Dia suruh kita duduk je bawah kanan tu. Lepas tu dia bersihkan bekas tu pun kan. Dia tak panggil pun kita orang ni. Kamu mereka hujan tak lebat sangat. Aku dah cakap alamak lebat. Alamak hujan. Abang tu tak panggil aku duduk mana-mana ke. Aku tak tahu nak duduk mana ni. Tak ada bumbung.
Lepas tu dah lama bila dah lepas sikit aku dah rasa basah dah atas Abang ni. tu diam lah. Aku tak tengok muka abang kau tu. Sebab dia tak ambil kau. Abang yang Abang Alin tu hantar Dia kau betul-betul pendiam. Dia betul-betul macam Kila. Nonchalant. Weh, kalau dia dengan Kila memang diam. Ya. Ya weh. Aku tanya sepatah, dia tak sepatah. Aku Cakap dengan Zirafa baru dia jawab. Aku macam aku ganggu dia Tak kerja. nampak macam tahu dia sampai teka-teki dengan aku. Alin lama yang kena tinggal kat situ. Alin dia duduk waktu hujan. Kita orang waktu hujan duduk kat kandang rusa. Rusa tu kat luar, kita orang dalam kandang. Terbalik. Dia bela gajah, dia jaga gajah. Dia kata nak adapt gajah tu susah. Lepas tu dia pernah kena pijak dengan gajah tu. Gajah kalau mengamuk ni kan. Sebab tu zoo ni tak bela gajah jantan. Gajah jantan susah jaga. Dia susah Dia orang memberontak. senang mengamuk. Pasal yang dia kelakar dia macam ni, gajah tu terpijak kaki dia. Lepas tu dua-dua terkejut. Gajah tu terkejut, dia terkejut. Abang kau Terus lari. So sekarang kita orang dah siap makan. So kita orang akan pergi ke, kita orang nak naik apa nama dia weh? Tram. Kita orang nak pergi ronda-ronda. RM6.4. Zirafa, harimau, burung hantu, orang hutan, gajah. Okay, so sekarang ni kita orang dah baru siap makan. Kita orang nak pergi naik tram. Kita orang sama-sama. Kita orang nak pakai Kerana memberikan kami cash. Saya. Sekejap. Dadah. RM42. Dua blok. Situ juga. Situ juga. Situ juga. Oh, sini juga. Sini juga. Oh, okey. Oh, not sini. Okay, noted. Okay. Banyak sangat. Nak naik tram je pun. Tak lama pun kan? Berapa minit? Sekarang kita orang dah naik tram. Belum. Cak driver, kita orang kesutukan masa ni. Kita orang dah dekat atas tram. Driver tak nampak. Dah cepat. Kerana kita sampai gajah macam pusing. Kaku. Yang first kelas ini bapak dia, mak dia dah satu. Mak dan bapak dia dah berada Afrika. Afrika. Tadi kita orang bagi makan just ni. Gigi dia tak gosok. Korang itu yang kemas kandang dia. Banting nama dia. Ni bukan lembu tau korang, ni banting. Lembu lain. Dia boleh kejar kau. Ni burung kasawari. Dia ada spesies burung yang bahaya. Dia boleh kejar usin pun. Kau nak ni burung kasawari. Dia bahaya. Jangan pala tahu yang ini. Dia dah satu weh. Apa nak lari dengan dia? Rimau. Mana jebat korang tak tahu. Tu nampak tak hitam? Oh. Bapak hitam patah tak nampak punya berbayar weh. Jebat. Kenapa tadi lah Elsa? Elsa. Hai. Bye Elsa. Bye Elsa. Mana Ana? Memerak biru. Kan ada flash. Bukalah sayapmu. Wah, cantiknya. Aisyah, tunjukkan sayapnya. Gajah. Yang tengah ni nama dia Mala, 22 tahun daripada Faham? Lily. Saudara tu Lily, 16 tahun daripada Jordan, 53 tahun daripada Thailand. Kau tengok tadi dia bersalah. Tadi dia kata tu nama dia Lala. Siapa yang jaga gajah? Tu nama dia Lala. Lala. Tu nama dia Hani dan Lily. Hani dengan Lily. Hani, jom
Thailand. Kam kokak. Tak ingat? Wih, bobok besar saya tahi dia. Ya, besar. Yang tu lain tu angkat tadi. Nampak tu tahi dia? Ya. Atau gajah ni makan sakitan untuk diet dia. Tu diet. Belum yang sebenar. Ya. Berapa banyak ni makan. Zombie. Zombie. Besarnya dia. Okay korang. So sekarang pukul 1.31. Kita orang dah baru je siap pada apa tu? Tram ride tu. Lepas sekarang kita orang kat tempat makan tu balik. Dalam pukul 1.45 kita orang akan berkumpul. Semua orang akan berkumpul kat kedai makan ni. Lepas tu kita orang akan bergerak keluar untuk pergi ke bus and balik. So dalam pukul 2 kita orang akan balik. On the way untuk ke Politeknik balik. Dah penat dah semua. Bawa mata. So sekarang itu je. Soalan punya storage sekarang ni dah penuh. Tahu tak? So Soalan tak tahu nak tadi Soalan terpaksa buang my TikTok. So appreciate. TikTok saya dah buang. Ni apa nak buang dah? Lu tak buang WhatsApp. Sekarang aku nak mesej bapak aku Kau dah pula. streak ke belum? Dah kot, cuba tengok. Streak aku dah ke belum? iPad aku ada. iPad aku ada. Apa plan kita lepas balik ni? Tak ada plan. Tidur. Solat balik terus tidur. Landing. Okay? Itu je saja. Korang update for the vlog. Kita orang nak on the way balik dah. Bye-bye. Bye-bye Najwa. Bye. Bye Zoom Melaka. Kita orang nak on the way balik dah. Kita orang sekarang on the way ke bus. Lepas tu naik bus, tidur sampai poli, sampai rumah, tidur. Itu plan saya. Balik ke? Pergerakan untuk ke bus. Nak tahu kat gambar kat tanda sawah tu. Tak adanya. Apa? Tak papat. Di mana ni? Okay guys, update. Sekarang kita orang dalam bus tengah baring. So, kita orang mungkin selalu aku cakap dengan korang bila sampai poli. Sebab sekarang Soalan nak tidur, okay? Gila dah get ready nak tidur. So, apa-apa nanti Okay, sekarang okay?